Okay guys, sekarang ni aku tengah buat satu recording video dengan menggunakan dua kamera lah. Okay, yang bawah ni adalah kamera daripada Insta360 Pro 2. Yang atas adalah iPhone 15 Pro Max. So aku akan tunjuk korang macam mana perbezaan video dan juga dia punya gambar. So ini sekarang ada punya video. Aku ada dekat tempat redup. So aku akan pergi dekat tempat panas. Okay, so korang boleh tengok macam mana. Okay, sekarang aku dekat tempat panas. Nampak tak? Aku dekat tempat panas. Atas memang matahari terik lah tengah hari ni. So korang boleh tengok lighting dia macam mana, gambar dia macam mana. Untuk dua-dua video ni aku record menggunakan wide lens wide recording lah, senang cakap wide recording. Okay, so sekarang boleh tengok kita test dia punya suara pula. So inilah suara daripada Insta360 Pro 2. Tak ada menggunakan apa-apa adapter. Alright, clear. Testing 1, 2, 3. Ini adalah suara daripada iPhone 15 Pro Max tanpa menggunakan apa-apa adapter mikrofon. Okay, testing 1, 2, 3, 4. Okay, so lepas ni aku akan tunjuk korang perbezaan gambar dia pula. So sekarang korang dah nampak dah macam mana beza dia punya video. Dan selepas ni aku akan tunjuk macam mana beza gambar daripada iPhone 15 Pro Max dan juga Insta360 Pro 2. Jom kita tengok gambar dia macam mana.